dekat-dekat yang kampung Melah tu kan. Baru boleh buat vlog. Macam jalan kampung Budu. Wow. Dia boleh Kampung Budu pula. Kampung apa? Kampung Budu. Yang belah sana. Yang tu. Nampak dia belah bukit. Macam ni dalam video tadi. Dia buat macam ni kan. Dia buat lereng dulu. Susah tau. Tak senang. Nak buat jambatan Rentas Sungai Pahang. Lama lah. Sungai Pahang kan ni kan? Juga Sungai Tembeling. Sungai Tembeling. Sampai ke dekat sampai jeti Kuala Tahan tu? Kan? Nak tunjuk ke Umi lah. Situ ada jeti, ada bot, boleh naik tak pernah bot. pergi tak ada pergi. Boleh naik bot. Kawasan ni macam ada rumah. Maknanya dah lama dah sini ni. Orang dah duduk. Ada toilet lagi. Balik lalu ke Padang Pio ke? No lah. Dekat rumah Ain. Jauh pun. Lalu kampung boleh lalu kan senang macam ni. Nak pergi Jerantuk senang. Wacik boleh jalan-jalan. Tengok kebun orang tu pokok durian tu. Kan? Pokok durian tu kan? Banyak. Orang buat rumah burung walik dalam ni. Sebenarnya dia dah ada jalan ke sini? Ada lah tu dulu ni. Nampak? Ada jalan dah dulu ni. Maksudnya ni nak tar semua ni. Ambil masa. Kampung pagi. Yang tanya Kak Abang tadi kamu pagi kan? Pagi. Oh, ada ni nasi. Kalau ada drone ni seronok lah. Bila drone satu lah belanja. RM1,300 dia. Masya belanjalah satu nanti baik. Kongsi lah. Tak ayam bayar secara asli. Yang RM3,000 tu kongsi RM1,500 tak nak nasi lebih je Yan. Tak nak nasi belilah yang 2-3 bateri. Tak, yang tu boleh beli asing. Kemudian
ada bukit kan situ kan. Dia belah tau. Yang tempat sebelah. Dia problem dia sebab bukit je. Okey lah ni jalan gini. Okeylah. Nanti kita try begini pula. Daripada Kuala Lipis ke Slim River pula. Ada. Dah siap. Oh pergi Perak kan. Tak payahlah lalu Getih Sepah. Tak ada lah, tak lalu. Getih Sepah turun Berang, masuk Tanjung Malim. Tak payah lah. Tak payah. Boleh kat kat situ. Ni apa ni? Kampung Batu Balak. Batu Balak. Kuala Tembeli. Sebenarnya dah ada jalan kot. Ada dah ni dulu ni. Kan? Ha. Cuma dia buat proper. Tahu. Mancing. Tapi gelap lah ya kalau malam sebab tak ada berjalan. Betul. Tu apa lembu? Apa dia ni? Dia okey ke tak? Lembu depan. Cina tu. Tak tahu Cina ke? Lembu. Pergi sikit. Pergi sikit lembu. Adik-adik. Lembu siapa lah? Adalah yang buat hal hokmo kan. Mata dia tak boleh. Lepas je Rata-rata. Mata dia tak boleh. Siapa negeri mana dah? Melaka Yang accident ni. Tak, negeri mana Melaka undang-undang tu. Jumpa lembu tepi jalan boleh ambil je. Undang-undang baru dia. Ya ke? Ha. Tak tahu negeri mana. Di Melaka sini. Negeri Melaka. Ha. Bagus lah. Kalau jumpa lembu tepi jalan boleh je ambil. Biar lagi. Mana kerja tadi? Belakang dia tengah. Dia bawa slow slow. Dia ni kan pergi mancing ni, nak mancing. Nampak joran belakang ni. Ada ke? Joran. Sangat ni ada. Ini boleh mancing. Ada air. Ha. Tapi dia Lalu lah dia. ha? Tak ada kereta dah. Tak ada Umi. Sebab yang ni mungkin orang tak tahu lagi tak? Tahu. Sebab dia baru rasmi kan? Bila dia rasmi? 2 minggu 3 minggu lepas. Sebulan lepas ke macam tu. Kasi kita balik Kelantan itu dia tak rasmi lagi. Ha. Ada lagi. Tak lagi. Kereta nak kencing ni. Aduh. Kan? Kat sini tak ada tandas yang. Cik, buatlah RNR 1 sini. Ya, ayah kan? Ayah boleh apa nak kencing kan? Ayah berhenti di jalan. Tak ada orang pun yang masuk dalam hutan smart street. Okay. Boleh. Ada air tu kan? Boleh. Cik, Nak? cik yang longkang. Boleh. Berhenti je lah. Mana? Tak nak. Tak ada orang. Tak ada orang pun. Aku boleh je berhenti di jalan ni. Kencingnya. Orang zaman-zaman dulu gitulah. Umi tak? Air Tak ada benda kecil. Kereta pun ada. Tis. Buka macam ayin. Ayin. air. Macam mana? Ayin tak malu ayin.
Dia buat video. Dia tepi balik dia ke main patah. Apa? Dia makan pampers. Ha. Dekat pinggir pampers tu kan. Ha. Dia tepi balik dia situ. Main tu kakak. Dia suka main. Dia tunjuk ke pintu dia. Oh, dia suka main benda tu? Hari tu je. Sekarang tak sedap apa. Hari 2 hari lepas. Ni jalan mana pula ni? Oh. Kalau straight tu apa? Kalau tahan kita ke sini lah. Situ. Terus kalau straight tu gimana? Tak tahu. Ah, tengok. Sini kita nak ke sini ni. Bukan sana. Sana sini. Sana gimana? Tahu. Sebab tu dia kena tengok. Pergi Jerantuk sini. Boleh semula lah ni. Tak, Kuala Tahan Jerantuk. Ha. Ke Jerantuk tembus pada Pia kot maksud dia kot. Ni sungai benda pula ni. Kena faham. Betul dah kan? Sini kan? Betul kan? Dia tulis tadi kan? Tadi betul lah. Dia tulis Kuala Tahan tadi kan? Kan betul kan? Hmm. Berapa minit dah tadi daripada sana? Ni dah 12 minit. So 15 km patut dekat lah. Ada rumah ke dekat sana. Patutnya dah nak sampai dah. Kita tanya budak ni. Oh tu ada signboard lagi tu. Ni mancing ni. Ada signboard lagi. Kalau tahan belah kiri. Jerantuk belah sini. Nanti kita balik nanti kat sini je lah. Dekat sini je. Jerantuk je lah. Satu lah. Ni jalan daripada Jerantuk ni tak jalan mana ni? Kenapa kita tak ikut dari sini je? Jalan mana ni? Ni Kuala Tahan kan sini kan? Jalan lama dah ni dah. Jalan lama dah lah ya. Kenapa kita tak pergi straight tadi? Kan? Ni jalan lama ni. Jalan lama ni. So jalan ni sebenarnya straight ke apa? Berting 14 kilo. Pergi dia tu kan pada kata ni. Berting. Mesti. Jauh dah ni dah. Kenapa kita tak ikut jalan belah sana? Cuba kita pusing balik. Ikut jalan tadi. Kita tengok apa benda yang ada. Kat sini jalan lama ya. Cuba apa pusing tadi? Pusing ikut jalan tadi. Tapi signboard ni belah sini. Mungkin signboard tu dia ada dua jalan lah kot. Cuba apa ikut straight tadi? Pusing. Macam kita nak test jalan je kan? Betul tak? Kita nak test jalan je kan? Kita tanya orang. Tanya orang lambat. Dia tahu orang kat sini. Tu tanya Tu ada orang. masjid dia lah. Sekejap. Tanya orang tu. Tanya orang. Ni, yang jalan baru tu kan? Ni boleh pergi Taman Negara ni? Hari ni Taman Negara. Hari ni kalau sampai 3 tu, Ha? kat situ kan? Ha? Awak ke kanan, dia akan jumpa hardware, terus kiri Taman Negara. Kalau Kal- masuk ke kampung ni takut tak tahu. Kalau yang dah highway baru ni? Jalan baru tu dia keluar ke Kerambik. Ke Mela. Belah. Mela tu pergi Jantuk, pergi kamera. Kalau okey, yang tadi dia masuk sini tau. Ha. Kalau saya pergi straight tadi gimana? Straight ke mana? Street jalan baru tu dah. Jalan baru tu straight tadi. Kan dia ada signboard Kuala Tahan Jerantuk tadi. Saya masuk sini. Kalau tanya Jantuk, okey sini nak pergi Jantuk dah. Nak pergi Jantuk ke nak ke mana ni? Kalau Taman Negara. Taman Negara Kuala Tahan lah. Kalau jalan baru tu straight je gimana? Bukan. Kalau straight tu, lepas pada jam petang.
Ke mana? Ni daripada Jalan Tok tadi? Daripada Kampung Melah tadi. Tadi? Ha. Ni sini. Dia memang lalu jalan ni. Taman Negara. Oh. Okey, pedoman dia sampai Sempang 3 tu. Okey, belok Ke kanan. kanan. Okey. Kan? Jumpa Hardware. Lepas tu dia akan jumpa awal sana Sempang 3 pula. Okey. Kalau ke kanan ke Jalan Tok. Ke kiri, terus. Kiri terus. Terus ke Kelatahan. Jauh lagi. Dalam 40 minit lagi lah. 40 minit. Ada daripada ni. Jauh juga lah. Ha? Ketan merah. Orang Melah ke? Bukan daripada Jengka. Oh, Jengka jauh tak lah apa. Padahal Jengka ikut ni lah tadi. Padang Pio Oh, bagus Padang Pio. Oh, jauh lah sana. Daripada ni. 3. Pergi ke Taman Negara balik kan? Saja je nak nak bawa mak jalan-jalan. Balik. Balik Kalau daripada Jengka, jauh benar lah ikut ni. Jauh Dia daripada Jengka pada Pio ni dekat lah. Oh. Saja nak tengok highway baru. Jalan baru ya boleh lah. Jalan baru. Jalan baru. Ya kan? Jom pergi tengok jalan baru. Okey, selamat. Okey. Itulah. Terima kasih bang. Terima kasih cik. Assalamualaikum. Salam. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Maknanya dia daripada mana? Dia pun tak faham. Dia tak faham tadi. Tak faham sebenarnya. Kalau kita patah balik. Cuba patah balik. Jalan ke mana? Tapi apa nak Nak kita pergi straight. Tapi apa nak kencing? Pedio tu. Malah ada pedio pula. Apa pun nak patah balik mesti dia hantar kereta. Tapi kenapa highway baru tu kata dekat kan? Tak payahlah masuk jalan ni dah. Sama sempok tu. Ya. Ayah saya tak faham apa. Dia tak faham sana adik sana tu. Dia duduk ajak kau ni kalau tahan. Oh, ni Sungai Rentang ni. Sungai Rentang ni muat air Sungai Rentang. Ya. Kita pergi straight ke kanan. Saya nak pergi Surah dulu. Kita dah pergi Surah dulu. Mana suara dia? Tu. Ni. Kita dah Jalan baru. Sekejap lagi. Sekejap lagi jalan mati. Bawa separuh lah. Dia kata kalau abang lalu pun dalam 2 kilo jalan mati tu. Oh. Ni ke mana? Balik dia. Ni ke mana ya? Tu ke Kapur Labu. Kampung Labu. Pergi sini. Oh. Apa kita kena balik? Tak kau nak. Mana ada kau tak balik? Kita tak kena balik. Tak lah. Tak ada. Tadi Kampung Labu saya pergi ni. Kalau tahan ke sini ya? Ini sampai cabang tu 2-3 kilo belok kiri straight je. Sampai Taman Negara. Dia tu aja. Dia lebih kurang je lah. Lebih kurang je lah. Tak adalah macam dia dekat orang Kuala Lumpur, orang Mela dia lah yang dekat punya. Orang Mela yang dekat ke Kuala Lumpur. Ke Taman Negara. So orang Mela ni tak payahlah nak pergi masuk Bandar Jerantuk sana, pusing balik masuk Kuala. Faham tak? Faham. Orang Lipih lah, orang Lipih, orang Kuala Mela lah yang untung. Abang cakap? Tak, abang tengok komen tadi. Abang tu cakap apa dengan abang? Panjang cerita kan? Dia faham abang tanya. Mudah tak faham tak? Mula dia tak faham. Abang cakap okey, tadi kan ada jambatan baru tadi kan, belakang tu. Okey. Betul, straight betul ada signboard dia tulis kan. Jangan Kuala Tahan Jerantuk. Yang jalan baru tu. Kalau saya pergi straight tu bang. Straight tu jalan mati. Betul. Jalan mati. Okey. Macam tu. Baru dia faham? Baru dia faham. Sebelum ni tak faham. Yang orang tu dalam TikTok tadi tu lah. Ke mana pula yang tu? Dia pun tak tahu. Bermaksud jalan ni lebih kurang sama je lah dengan Padang Pio tak? Lebih kurang je lah. Ingatkan ada jalan baru. Kita kena balik ke Padang Pio.
Apa? Apa Sungai Rentang tadi? Rentang Rumah air lah dengan lawa kat jalan ni kan? Umi nak tengok? Rentang jauh lagi. Nak keluar pada bio tu sana. Macam mana lah. Ni kita nak pergi Kota Tahan ni. Tahan lah. Pocik ni sampai sini. Sama je lah ya. Sama je. Lepas tu dia kena berapa minit tu. Bila kita nak terok ke situ, terok ke sini. Dia kata kalau daripada Jengkel lalu pada bio lah dekat. Dia untuk orang kalau lipih. Ni belok ke kiri. Jumpa hardware kan. Tu hardware ni. Ni hardware Nippon. Maknanya kan kita straight je lah. Mana? Kalau balik kan kita straight je lah. Tak ada pasal sini dah. Bukan sini, sana kita. Bukan kat sini, kat sana. Balik? Ikut sana? Ikut sana? Sana lah pada bio. Sana pada bio kan? Pada Sungai Rentang. Masuk lah pada Sungai Rentang. Rumah ni, rumah siapa? Mak Ain. Mak Ain? Dah masuk je lah Umi nak tengok. Masuk ke? Maklum dekat Jerantut. Apa nama? Maklum tak tahulah. Ada saya yang Maklum tak tahulah Maklum nak balik ke tak. Macam mana ya? Pakcik-pakcik lepak. Maklum tak tahulah. Ada macam ada bercendol ke? Mesti paru dah. Di sana. Bukan. Macam mana? Mana Mak Ain? Nama Ain. Dia yang mana? Tak ingat dah Mak Ain. Banyak pokok puding. Tapi yang rasa dia straight je. Dia straight daripada sini. Straight je yang rasa. Yang rasa lah. Mana belah sini. Yang rasa dia straight je lah. Kan? Ya macam Felda. Maklum pergi Jerantut. Maklum pergi jalan-jalan. Jalan sekejap dengan Pak Long dengan Umi Tok. Aish dah makan dah. Aish makan apa? Tadi pergi mana? Ayah rasa sana lah. Ni sebab Ani macik. Ayah rasa dia straight. Rumah dia straight. Kan pergi straight. Belah sana? Belah sana. Mana dia punya apa? Mak Darling. Mak Darling. Oh molek dah jalan. Apa tu tak boleh? Jalan batu. Kedah-kedah ni. Minta makan. Tak makan tak ada orang. Mana mau cik saya atas tu Dua kilo je sampai depan tu. Gila-gila pun lama lah. Sampai. Ni Pak Oi Putih mari ramai. Mesti jumpa Oi Putih ni lagi.